Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke topik perbincangan, pastikan anda semua tekan butang like, tinggalkan komen, kongsikan sesi ini dengan rakan-rakan dan semestinya subscribe kepada saluran Malaysia News Today. Sokongan anda sangat penting. Betul, sokongan anda membolehkan kami terus bawakan analisis yang tajam dan mendalam untuk anda setiap minggu. Ya, terima kasih kepada yang dah subscribe. Jadi untuk hari ini, cuba anda bayangkan senario ni. Anda sedang duduk di ruang tamu, beg pakaian semua dah siap kemas kat tepi pintu. Mata anda dan mata seluruh ahli keluarga memang tepat pandang skrin televisyen. Di tangan pula ada telefon pintar, WhatsApp dah buka, siap sedia nak hantar mesej kepada majikan. Menunggu penyimpan mohor besar raja-raja muncul, kan? Tepat sekali. Debaran dia tu, ya ampun, sebab anda langsung tak tahu adakah esok anda kena pakai kemeja pergi ofis atau anda dah boleh sarung baju Melayu dan mula cedok rendang. Oh, dilema tahunan. Ya, ia satu dilema tahunan yang dilalui oleh jutaan rakyat. Kiranya macam satu krisis logistik tapi dibungkus dalam keindahan tradisi. Dan kekacauan logistik last minute ini yang selalu jadi mimpi ngeri, terutamanya untuk pengurusan sumber manusia kat seluruh negara. Tradisi cerapan anak bulan ni memang sakral. Betul, sangat sakral. Tapi impak praktikal dia ke atas kehidupan moden tu amat memeningkan. Itulah sebabnya misi kita dalam sesi kupasan mendalam hari ini adalah untuk merungkai pengumuman yang kira macam cuba selesaikan mimpi ngeri ini. Kita akan membedah teks ucapan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengenai cuti tambahan sempena Hari Raya. Ya, bukan saja kita nak rungkai teka-teki tarikh tu, tapi kita nak kupas pertembungan antara nilai tradisi, logistik rakyat dan psikologi di sebalik sebuah ganjaran. Dan ada sikit kisah lucu di sebalik tabir juga nanti. Jadi mari kita mulakan dengan benda yang paling mengelirukan, jadual dan formula tarikh tu. Jadual tu. Kalau kita teliti sumber ucapan tersebut, PM mulakan kenyataan dengan satu fakta asas, iaitu penetapan Hari Raya masih tertakluk sepenuhnya kepada tradisi melihat anak bulan. Maknanya kalender eksekutif tak boleh ubah benda ni. Tepat sekali. Secara kalendernya, perayaan ni dijangka jatuh sama ada pada hari Jumaat, 20 Mac, atau pada hari Sabtu, 21 Mac. Ini meletakkan kerajaan dalam satu posisi yang sangat tersepit sebenarnya. PM sendiri ada sebut, bila ada pihak minta kepastian mutlak sekarang juga, jawapan rasminya adalah tidak boleh. Pengumuman cuma akan dibuat pada malam Jumaat tu. Ya, malam Khamis menghala ke Jumaat tu. Tapi, di sinilah beliau bentangkan satu formula serampang dua mata. Beliau umumkan, jika raya jatuh pada hari Jumaat, 20 Mac, maka cuti tambahan akan diberikan pada hari Isnin. Isnin, 23 Mac. Tapi sebaliknya, jika raya jatuh pada hari Sabtu, 21 Mac, cuti tambahan tersebut akan dibawa ke hari Jumaat, 20 Mac. Macam buku pilih pengembaraan anda sendiri, kan? Ya. Dari lensa pengurusan krisis awam, ini sebenarnya satu strategi mitigasi risiko yang sangat elegan. Elegan macam mana tu? Sebab beliau tak langgar bidang kuasa agama, tarikh masih rahsia, tapi beliau buang elemen ketidakpastian dalam perancangan sekular kita. Faham. Tak kira apa hasil tengok anak bulan nanti, setiap rakyat, setiap majikan dan operator pengangkutan awam dah ada satu plan kontingensi yang konkret. Saya faham logik mitigasi tu memang praktikal. Tapi, mari kita jadi kritikal sikit. Tak rasa ke pengumuman awal macam ni seolah-olah membunuh magic semalam tengok anak bulan tu? Magic debaran tu, ya? Yelah, dah berpuluh tahun kan. Debaran itulah yang menyatukan kita depan TV. Adakah kita sekarang ni korbankan nilai budaya semata-mata sebab kita nak penuhi keperluan perancangan korporat? Itu satu persoalan falsafah yang sangat mendalam. Adakah kecekapan membunuh tradisi? Ya, adakah ia membunuh tradisi? Saya berpendapat tak. Sebab tradisi cerapan anak bulan tu langsung tak disentuh. Tarikh 1 Syawal tu masih jadi rahsia langit sampai malam tersebut. Betul juga. Apa yang kerajaan buat? Cuma memisahkan ritual keagamaan daripada pentadbiran logistik. Pada era 80-an atau 90-an dulu, mungkin kejutan saat akhirnya okey lagi. Demografi kita tak sekompleks sekarang. Sekarang kereta berjuta-juta atas jalan. Kad penerbangan yang perlukan notis awal, magic tu masih ada. Cuma ia tak diikat dengan serangan panik. Betul.
Tak ada lagi rasuk panik masa nak tempah tiket last minute. Cakap pasal panik ni, ada satu bahagian kat penghujung ucapan PM ni yang buat saya garu kepala sikit. Oh, bahagian mana tu? Bahagian yang beliau macam buat gurauan spontan atau mungkin tersasul. Beliau kata, saya petik siapa nak cuti hari Isnin, doa supaya hari raya jatuh pada hari Sabtu. Ya. Matematik yang terbalik tu. Kan? Tunggu sekejap. Kalau raya hari Sabtu, formula tadi kata cuti tambahan hari Jumaat, bukan Isnin. Betul. Logiknya, kalau anda nak cuti Isnin, anda patut berdoa raya jatuh hari Jumaat. Kenapa seorang pemimpin tertinggi negara boleh tersasul formula sendiri di pentas resmi? Bila kita kaji teks ucapan politik ni, kita selalu cari kesempurnaan. Memang mekanikalnya, matematik tu terbalik. Sangat terbalik. Tapi di sinilah kita nampak sains komunikasi manusia. Kesilapan kecil macam ni sebenarnya mencipta satu fenomena psikologi yang kita panggil kesan pratfall. Kesan pratfall? Apa tu? Ia buat seorang pemimpin nampak lebih manusiawi, lebih dekat dengan audiens, daripada dia nampak macam robot yang baca perkeliling rasmi secara kaku. Dia kedengaran macam seorang bapa yang cuba terangkan jadual cuti keluarga kat meja makan, lepas tu tersasul sikit. Tepat sekali. Ia memecahkan tembok formaliti tu. Wow, menarik frasa memecahkan tembok formaliti tu. Sebab peralihan nada ni bawa kita ke bahagian seterusnya. Bahagian yang bagi saya paling unik dalam ucapan ni. Tentang falsafah ganjaran tu kan? Ya. Selalunya kalau kerajaan bagi cuti umum, ayat dia sangat birokratik. Kerajaan telah bersetuju mengisytiharkan hari sekian sebagai hari kelepasan am. Sangat mendata. Sangat tipikal. Tapi kali ni, naratif dia ubah 100%. PM tak sebut benda ni sebagai satu kelaziman. Beliau panggil cuti ni sebagai satu ganjaran. Ini satu manipulasi psikologi tingkah laku yang amat bijak. Perubahan perkataan daripada hak otomatik kepada ganjaran. Ia bawa makna yang besar. Ya. PM secara spesifik cakap yang beliau anggap semua orang dah bekerja keras panjang Ramadan. Beliau sebut tentang masa tambahan, dedikasi tambahan dan usaha ekstra yang rakyat curahkan. Maknanya, kerajaan aktif mengubah nilai intrinsik cuti itu kat mata rakyat. Betul. Kalau kita tengok dari sudut psikologi, ada beza ketara dalam respons dopamin otak kita. Macam mana tu? Bila kita terima sesuatu yang memang kita jangka, berbanding sesuatu yang kita rasa kita usahakan, dopamin tu lain. Macam 1 Mei. Anda rehat sebab kalender suruh rehat. Sebab memang hari pekerja. Ya. Tapi bila cuti ni dibingkaikan sebagai anda dah beri dedikasi tambahan, jadi ini hadiah untuk anda. Ia cetuskan rasa penghargaan peribadi. Anda sedang rayakan pencapaian anda bertahan sebulan penuh. Macam analogi cikgu kat sekolah lah. Cikgu tu belikan parti pizza untuk satu kelas sebab semua dapat markah ujian yang baik. Contoh yang bagus. Tapi sambil dia bagi pizza tu, dia renung tajam kat pelajar yang malas dan cakap, awak ada 3 hari lagi nak buktikan awak layak makan pizza ni. Sebab PM pun ada berseluruh macam tu kan? Ya, beliau ada kata bagi yang belum beri usaha lebih, ada masa lagi nak melayakkan diri. Jadi adakah retorik ni tak datangkan masalah? Tak ke ini macam secara halus beri tekanan kepada mereka yang mungkin tak mampu nak kerja lebih masa sebab masalah kesihatan atau isu peribadi? Anda sentuh tentang risiko perbandingan sosial. Memang betul, kalau pengurus syarikat guna ayat ni untuk penilaian tahunan, ia agak toksik. Ya, bosan kan kalau kat pejabat macam tu? Tapi dalam konteks ucapan PM ni, ia disampaikan dengan nada satira. Ganjaran tu dah pun dijamin untuk semua, tanpa mengira metrik prestasi individu. Maknanya semua tetap dapat cuti tu? Ya, gurauan melayakkan diri tu sebenarnya satu dorongan moral. Ia cara kerajaan nak beritahu, kami tahu anda penat, kami nampak kepenatan tu, jadi berehatlah. Pengiktirafan emosi macam ni memang jarang kita dengar dari peringkat atasan. Sangat jarang. Lagipun kita tak boleh pandang rendah cabaran bulan Ramadan untuk tenaga kerja. Fisiologi manusia diuji tahap maksima. Betul, tidur lari sebab kena bangun sahur. Lepas tu, kena kekalkan produktiviti 8 jam di pejabat dengan perut kosong, dehidrasi. Petang pula sangkut dalam kesesakan lalu lintas yang, ya ampun, paling teruk dalam setahun, semata-mata nak kejar berbuka. Dan malam sambung tarawih. Kitaran ini berulang sebulan. Ia sangat meletihkan.
Selalunya kerajaan bertindak sebagai penggubal dasar, bukan ahli terapi masyarakat. Kerajaan sebagai penggubal dasar, bukan ahli terapi. Itu rumusan yang cantik. Dan ini bawa kita terus ke dalam Dewan Perbincangan di Putrajaya. Di mana dasar awam bertembung dengan bajet negara. Tepat. Sebab untuk kerajaan bagi terapi cuti 1 hari ni, kos dia bukan sikit. PM ada dedahkan cerita di sebalik tabir dan ia melibatkan Kementerian Kewangan. Pertembungan dengan Datuk Johan, Ketua Setiausaha Perbendaraan atau KSP. Ya, PM cerita yang KSSP ni seorang yang sangat kuat kerja, tak suka cuti dan KSSP ni persoalkan kenapa pengumuman ni perlu dibuat awal sangat. Anekdot ni sangat menarik sebab ia buka tingkap kepada konflik dalaman kerajaan. Selalunya benda ni rahsia. Ini memang stereotip orang yang jaga duit negara kan? Masa adalah wang, kenapa nak cuti awal-awal? Betul. Di sinilah kita nampak konflik yang nyata antara pandangan makro dan keperluan mikro. KSSP berfikir dari sudut trilion ringgit. Ya, bayangkan bila negara isytihar cuti umum mengejut. Bursa saham kena tutup. Pusat penyelasan cek bank terhenti. Pelabuhan terpaksa bayar gaji overtime 3 kali ganda kepada pekerja. Atau kalau tak, kontainer tersangkut dan rantaian bekalan global terjejas. Tepat sekali. Setiap hari cuti umum yang tak ada dalam kalender berpotensi telan kos kerugian berbilion ringgit kepada KDNK. Maknanya, bantahan orang kewangan tu logik lah. Dari sudut ekonomi makro, sangat logik. Jentera ekonomi mesti bergerak. Tapi masalahnya bila pandangan helikopter ni bertembung dengan realiti di atas tanah. Realiti rakyat marahin macam kita ni. Ya, keutamaan rakyat bukan KDNK. Keutamaan mereka? Tiket bas ekspres. Ya, tiket bas ekspres, perancangan balik kampung, jaga anak-anak bila sekolah tiba-tiba tutup. Cuba bayangkan realitinya kalau kerajaan tak umum awal. Katakanlah malam Khamis tu, jam 8.30 malam, penyimpan mohor umum esok raya. Wah, itu memang huru-hara. Rakyat tiba-tiba sedar, diorang kena ada kat kampung pagi Jumaat. Tapi tiket tak beli lagi sebab ingat Jumaat kerja. Tiket penerbangan confirm lambung harga gila-gila, tu pun kalau ada kosong. Lebuh raya pula akan sesak teruk sebab semua orang keluar serentak dalam masa beberapa jam je. Ia bukan sekadar tak selesa, ia jadi isu keselamatan awam. Dan itulah sebabnya jawapan PM kepada KSP itu sangat padu. PM cuma jawab ringkas. Pengumuman awal dibuat supaya rakyat boleh membuat perancangan. Kemenangan untuk perancangan praktikal rakyat. Ya, memenangkan pandangan mikro rakyat berbanding kebimbangan makro kewangan. Ia tunjuk keutamaan pentadbiran ni. Adakah anda rasa perdebatan ni macam satu isyarat baru di mana kesejahteraan sosial sekarang dah mula mengatasi disiplin fiskal yang ketat? Saya takkan pergi sejauh kata ia memadamkan disiplin fiskal sepenuhnya sebab ni cuma 1 hari cuti. Tapi ia tunjuk kompromi yang pragmatik. Kompromi macam mana? Kerajaan sedar kalau pekerja balik kampung dalam keadaan tertekan, letih dan panik, produktiviti diorang lepas raya nanti akan merudum. Betul juga. Emosi dah terganggu. Kesihatan mental tenaga kerja. Ekonomi digerakkan oleh manusia, bukan robot. Dan manusia perlukan perancangan untuk rasa selamat. Ya, keselamatan psikologi. Dan bila PM kongsi cerita perdebatan ni secara terbuka, ia juga satu taktik PR yang bijak kan? Beliau macam nak beritahu, tengok, ada menteri yang suruh kerja tapi saya berjuang untuk cuti anda. 100%. Ia bina naratif hero. Ia menukar satu pengumuman biasa jadi satu cerita kemenangan. Empati melawan birokrasi. Sangat memanusiakan jentera kerajaan. Baiklah, mari kita rumuskan kupasan mendalam kita setakat ini. Okey. Pertama, teka-teki tarikh. Melalui formula serampang 2 mata tadi, kita nampak macam mana tradisi melihat anak bulan dapat diharmoniskan dengan keperluan logistik moden. Majlis tradisi dikekalkan, panik dielakkan. Kedua, kita ada anjakan falsafah yang besar dari cuti sebagai hak kepada ganjaran. Kerajaan iktiraf usaha ekstra masa bulan puasa dan ini buat kita lebih hargai hari rehat tu. Dan ketiga, kisah di sebalik tabir dengan Kementerian Keuangan tadi. Ia tunjukkan titik keseimbangan antara operasi makroekonomi dan kehidupan mikro kita. Kadang-kadang KDNK kena akur kepada keperluan asas manusia untuk merancang perjumpaan keluarga tanpa stres. Tepat sekali. Kita semua boleh tarik nafas lega sebab PM dah menang debat tu demi kita.
Tapi sebelum kita tutup fail hari ini, ada satu perkara yang saya nak bawa kita semua fikirkan. Satu sudut yang agak gelap sebenarnya. Sudut gelap apa tu? Bunyi macam serius. Cuba kita tengok keterujaan masyarakat kat media sosial. Semua orang obsesif mengira tarikh cuti ni. Macam ia isu hidup dan mati. Ya, memang kecoh kat timeline. Persoalannya, adakah keterujaan melampau untuk satu hari cuti tambahan ni sebenarnya satu amaran kecemasan tentang ekosistem kerja kita? Wow. Adakah masyarakat kita hari ini sedang alami kelesuan bekerja atau burnout yang sangat kritikal sampaikan tambahan 24 jam cuti tu dirasakan macam menang loteri? Allah, itu satu perspektif yang menterbalikkan semua yang kita borak tadi. Kan? Kalau kita ada work-life balance yang sihat, adakah satu hari cuti akan cetuskan histeria berskala nasional? Macam kalau satu gelas air buat seseorang tu menangis gembira, ia bukan sebab air tu banyak, tapi sebab orang tu dah kehausan tahap teruk kat padang pasir. Analogi yang sangat tepat. Adakah kita semua sedang kehausan emosi di tempat kerja? Ini memang satu pemikiran provokatif. Kita mungkin menang isu tiket bas, tapi kita mungkin kalah dalam peperangan kesihatan mental jangka panjang. Ya, itu satu persoalan yang patut kita semua renungkan malam ni. Kepada anda yang sedang mendengar, bila anda tengah kemas beg tu nanti, cuba tanya diri sendiri. Adakah anda meraihkan tradisi raya atau anda sebenarnya meraihkan tiket keluar sementara dari bebanan kerja yang menghimpit? Pasti akan terngiang-ngiang masa anda sangkut dalam jam kat lebuh raya nanti. Ya, dan dengan persoalan berat tu, kita dah tiba di penghujung sesi. Sebelum anda sambung perancangan cuti, tolong tekan butang like pada audio ni jika anda dapat perspektif baru. Tinggalkan komen di bawah juga, adakah anda secara rahsia doa raya jatuh hari Jumaat atau Sabtu? Ya, mari kita tengok tarikh mana paling popular. Jangan lupa share kupasan ni kepada keluarga dan rakan-rakan dan pastikan anda subscribe saluran Malaysia News Today. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Terima kasih semula, selamat merancang perjalanan, hati-hati memandu dan jumpa lagi.